Halo guys, salam sejahtera. Selamat pagi guys, bersua lagi kita untuk review kereta harga cash termurah di pasaran Johor Bahru. Okay, hari ni saya akan review beberapa buah kenderaan. Okay, tanpa buang masa, tanpa buang tenaga. Sekejap lagi saya akan review kereta ni. Toyota Harrier Proton X50. Ni Honda HRV, Honda Civic, Honda City, Mazda CX-7. Kat sana Toyota Harrier, ni Infiniti QX. Kat belakang sana BMW. Ini Mitsubishi Forester. Subaru Forester, bukan Mitsubishi. Ni Nissan Serena Hybrid. Ini Toyota Camry. Okay, Mitsubishi Outlander dengan Toyota Vios guys. Stay tune, saya akan review kereta sekejap saja lagi. Okay guys, kat depan saya ada satu kereta Proton X50 Premium 155 Auto tahun 2022. Harga cash kita nak offer 66,800 sahaja. Kereta ni masih juga boleh buat loan, bulanan serendah 800 plus ikat 9 tahun. Okay, cat memang masih cantik, masih lawa lagi guys. Tahun pun tahun baru lagi 2022. Tayar, okay, dia tukar baru, sport rim, cantik. Bahagian depan masih cantik, masih lawa. Okay, tengok lampu depan pun masih cantik. Okay, condition luaran memang masih terbaik lagi guys. Berminat boleh datang kedai saya untuk test drive. Kereta bebas pancir, bebas accident. Okay, bahagian dalam saya tunjuk memang nampak premium, cantik. Condition dia macam baru lagi guys. Condition macam baru lagi. Okay, bahagian dalam, bahagian luar, bahagian dalam depan cantik. Dashboard panel depan memang masih cantik, masih lawa guys. Cantik, lawa lagi. Engine, gearbox, suspension masih okey. Berminat boleh PM phone number saya kat atas. Thank you so much. Toyota Camry V-Spec 2.5 Auto tahun 2014. Harga cash kita nak offer 39,800 sahaja. Kereta ni masih juga boleh buat loan, bulanan 9,800 plus ikat 6 tahun. Okey. Okay, saya tunjuk sikit bahagian luar dia. Bahagian luar cat okey, masih okey. Masih cantik lagi lah. Okay, tayar pun okey. Bahagian belakang, tayar depan pun masih cantik, masih lawa lagi. Tengok lampu bahagian depan pun masih okey. Overall saya tengok kereta ni cat luaran memang masih mantap lagi guys. Kereta bebas pancir, bebas accident. Okey, kita terima juga trade in guys. Okey, saya tunjuk bahagian dalam, belakang. Cushion masih cantik, masih kemas. Okey, tak ada koyak, tak ada yang salah. Bahagian dalam pun sama, cushion okey, cantik. Dashboard, panel depan semua okey, tak ada masalah. Okey, engine pun okey. Engine, gearbox, suspension masih baik lagi. Berminat boleh PM phone number saya kat atas. Thank you so much. Mercedes-Benz C250 CGI Avantgarde 1.8 Auto tahun 2011. Harga cash 26,800 sahaja. Kereta ni hanya boleh beli cash dengan loan kedai sahaja guys. Tengok color dia, color putih. Masih cantik lagi cat dia, masih lawa lagi. Okay, tayar tengok masih cantik, masih lawa. Tengok lampu depan semua okey, masih baik lagi. Okay, dengan tepi sini pun okey, masih cantik. Kereta ni bebas pancir, bebas accident. Okay, let's go, kita tengok bahagian dalam. Bahagian dalaman dia macam ni. Cushion dia masih okey lagi. Kita tengok tak ada koyak, tak ada yang calar.
masih baik lagi. Bahagian dalaman dia memang nampak kemas. Okey, yang bahagian depan cushion masih baik lagi, tak ada koyak, tak ada yang calar. Panel depan dia macam ni masih okey, masih berfungsi dengan baik. Kilometer saya boleh tengok kat sini 238,000 kilometer sahaja. Engine, gearbox, suspension masih okey. Berminat boleh PM phone number saya kat atas. Thank you so much. Mitsubishi Outlander 2x4 Auto tahun 2016. Harga cash 49,800 sahaja. Kereta ni masih juga boleh buat loan bulanan serendah 700 plus ikat 8 tahun. Okay guys, kita terus saja review bahagian luar dia. Bahagian cat masih cantik, masih lawa lagi. Tayar tiada depan ni tak berapa cantik guys, tiada depan dia. Okay. Okay, condition cat luaran memang masih mantap, masih cantik, masih lawa lagi. Kereta ni bebas banjir, bebas accident. Okay, kita tengok bahagian dalam. Ini bahagian dalaman dia. Okay, cantik cushion dia. Okay, bahagian belakang pun okay. Masih cantik, masih lawa lagi ya. Atas dia ada sunroof bahagian depan dia ada sunroof. Kereta ni ada 7 seater. Okay, ini bahagian depan cantik, lawa. Kilometer saya boleh tengok kat sini 162,000 kilometer sahaja. Engine, gearbox, suspension masih okey lagi. Berminat boleh PM phone number saya kat atas. Thank you so much. BMW X3 2.0 Auto tahun 2012. Okey. Cat dia dah cantik guys sebab kita dah cat, kita dah okey. Cat baru memang masih cantik, lawa lah dia punya cat ni. Okey. Bahagian tepi semua okey, tak ada yang kemek, tak ada calar lah. Alright, kereta ni bebas banjir, bebas accident. Siapa tu cari kereta konti, SUV, okey boleh consider kereta ni, BMW X3. Bahagian dalaman dia masih kemas, masih cantik. Cushion masih lawa, okey, masih kemas. Bahagian dalaman memang masih cantik lagi. Okey, ini bahagian depan. Cushion okey, baik lagi. Panel depan dashboard semua okey. Engine, gearbox, suspension masih okey lagi. Berminat boleh PM phone number saya kat atas. Thank you so much. Subaru Forester 2.0 Auto tahun 2017. Harga cash 32,800 sahaja. Kereta ni masih juga boleh buat loan bulanan serendah 500 plus ikat 9 tahun. Kalau putih, color dah cantik, dah lawa. Okey, masih berkilat. Okey, cantik. Tayar bahagian belakang pun okey, masih boleh pakai. Tayar depan pun okey, cantik lagi. Lampu okey. Lawa, condition luaran saya tengok di sini memang masih cantik lagi. Siapa minat, okey, boleh datang kedai saya untuk test drive. Okey. Nak loan pun boleh guys Harga loan tak sama dengan harga cash. Kereta ni bebas pancing, bebas accident. Dengan dalaman cushion cantik. Okey, masih kemas, tak ada koyak, tak ada yang calar Bahagian depan, okey, cushion sini kita dah tukar baru guys so tak ada koyak lah. Memang cantik, lawa lah. Dashboard semua okey, panel depan semua okey, masih cantik. Engine, gearbox, suspension masih okey. Peminat boleh PM phone number saya kat atas. Thank you so much. Okey, hari ni saya nak recommend satu kereta Honda Civic SI VTEC. Okey, Honda Civic Honda FB Civic SI VTEC 1.8 Auto tahun 2013. Okey guys, kita terus saja review bahagian luar dia, bahagian cat dia. Okey, color dia dark grey guys, color dark grey.
Okay, saya tengok condition dia. Memang masih cantik, masih lawa. Tayar 44 pun masih cantik lagi. Lampu bahagian depan semua okey. Bahagian sisi sini, alright. Saya tengok semua okey lah. Tak ada yang calar, tak ada yang kemek. Masih cantik, masih lawa. Kereta ni bebas banjir, bebas aksiden. Okey, kita terus saja tengok bahagian dalam dia. Ini cushion cantik, lawa, masih kemas. Okey, bahagian dalaman dia masih kemas masih cantik lagi. Walaupun tahun lama, condition dalaman masih cantik, masih kemas. Okey, kereta ni owner memang jagalah. Okey. Condition depan dia masih cantik, masih lawa. Okey, condition dia macam macam baru guys, macam baru. Okay, engine, gearbox, suspension masih okey lagi. Berminat boleh PM phone number saya kat atas. Thank you so much. Infiniti QX70 GT Premium 777 Auto tahun 2013. Okey, jom kita tengok guys. Condition luaran dia, color hitam masih cantik, masih lawa, cat pun masih cantik. Okey, kereta ni made in Japan guys Japan. Okey, lampu depan masih cantik. Okey, kereta ni memang luas lah guys memang besar, memang luas. Siapa meminati ulasan, okey, memang berbaloi lah guys untuk dapatkan kereta ni. Okey, kereta ni bebas banjir, bebas aksiden. Di bahagian dalam dia, cushion dia memang cantik, memang menarik, memang masih lawa lagi guys Cushion dalaman memang cantik. Okey, kat atas pun ada sunroof bahagian depan dia ada sunroof. Ni bahagian depan, cushion pun okey, tak ada koyak, tak ada calar, masih lawa lagi, masih boleh pakai. Cushion, panel depan, dashboard semua masih okey, masih cantik lagi. Engine, gearbox, suspension masih okey lagi. Berminat boleh PM phone number saya kat atas. Thank you so much. Toyota Innova E-Spec 2.0 Auto tahun 2012. Harga cash 30,800 sahaja. Kereta ni masih juga boleh buat loan bulanan serendah 900 plus ikat 4 tahun. Okey, kereta MPV cat masih okey guys, masih okey tapi ada calar sikit-sikit sajalah. Calar-calar manja guys calar manja, tak ada calar yang major sangatlah. Okey, bahagian depan lampu okey. Bahagian sini pun okey, cuma calar sikit-sikit sahaja. Yang belakang pun okey. Kereta ni bebas banjir, bebas aksiden. Okey. Bahagian tengah, cushion masih okey, cuma kotor sahaja. Bahagian belakang pun sama, tak ada koyak. So, bahagian dalaman dia memang masih kemas lagi. Okey, bahagian depan pun sama, cushion okey, tak ada koyak, cuma kotor saja guys kita belum cuci lagi. Panel depan, dashboard, simpan semua masih baik lagi. Engine, gearbox, suspension masih okey. Berminat boleh PM phone number saya kat atas. Thank you so much. Toyota Harrier 2.4 Auto tahun 2008. Harga cash 29,800 sahaja. Kita ni hanya boleh beli cash dengan loan kedai sahaja. Okey, jom kita tengok condition cat. Cat okey, masih cantik, masih lawa lagi. Tayar pun okey, masih boleh pakai. Harga pun murah, bawah 30k. Tayar pun okey, tayar depan pun okey. Tengok lampu. Lampu okey, masih baik lagi Lampu dia masih baik. Condition luaran memang masih cantik, masih lawa lagi. Okey, kereta ni bebas banjir, bebas aksiden. Okey. Bahagian dalam saya tunjuk. Okey, inilah dia bahagian dalam dia. Cushion masih baik, masih cantik, masih lawa. Condition dalaman masih kemas lagi.
Okey, bahagian depan pun sama, masih cantik. Okey, panel depan okey, baik lagi, dashboard pun okey, tak ada masalah. Overall condition masih cantik lagi. Engine, gearbox, suspension masih baik. Berminat boleh PM phone number saya kat atas. Thank you so much. Okey, inilah dia Toyota Vios J-Spec 1.5 Auto tahun 2016 Kereta ni, okey, dia dah modify cantik dia. Thai look Thailand punya look. Okey, modify kat depan dia memang cantik, memang lawa Okey, harga berapa? 41,800 sahaja. Kereta ni masih juga boleh buat loan bulanan serendah 600 plus ikat 8 tahun. Okey guys, okey, tengok kat sini. Memang cantik, memang lawa guys bahagian depan dia. Okey, ni bahagian tepi dia, color silver. Color silver Vios Kelly. Okey, ni Vios Kelly. Ni lampu dia. Okey, lampu depan cantik. Okey, bahagian depan dia memang nampak cantik guys. Okey. Memang nampak lawa sangat. Harga pun murah, harga pun berpatutan. Kereta ni bebas banjir, bebas aksiden. Okey, ni bahagian dalaman dia. Okey. Cushion nampak eksklusif, okey. Okey, memang cantik, memang lawa, memang nampak kemas Bahagian dalaman dia memang nampak kemas. Ni bahagian depan dia. Okey, ni bahagian depan, cushion okey, cantik, panel depan, dashboard semua okey. Masih lawa, masih cantik. Engine, gearbox, suspension masih okey lagi. Berminat boleh PM phone number saya kat atas. Thank you so much. Honda HR-V Aspect iVTEC 1.8 Auto tahun 2017. Harga cash 41,800 sahaja. Kereta ni masih juga boleh buat loan bulanan sendah 500 plus ikat 9 tahun. Okey, color silver, color masih cantik, masih lawa, cat dia cantik lawa lagi. Saya tengok kat sini pun okey, masih boleh pakai. Okey, tayar depan pun okey, masih boleh pakai lampu. Kita tengok kat sini memang masih cantik, masih lawa lagi. Condition luaran memang cantik, memang lawa. Nak beli cash boleh, nak loan boleh. Harga cash dengan loan tak sama guys Harga loan akan jadi mahal sikit. Kereta ni bebas banjir, bebas aksiden. Okey, jom kita tengok bahagian dalaman. Cushion masih cantik, masih lawa, masih kemas. Masih kemas lagi. Okey, bahagian depan pun sama. Cushion okey, masih cantik, masih kemas. Okey, tak ada koyak, tak ada calar. Dashboard pun okey, lawa lagi. Panel depan pun masih kemas, masih cantik. Engine, gearbox, suspension masih okey. Berminat boleh PM phone number saya kat atas. Thank you so much. Hello guys. Bersua lagi kita untuk kereta harga termurah di pasaran Johor Bahru. Okey, tadi saya dah review beberapa buah kenderaan. Okey, kereta condition dalaman, luaran memang masih cantik, masih mantap. Okey, engine, gearbox, suspension masih baik lagi guys Okey, kereta saya dekat kedai saya dekat Johor Jaya, Johor Bahru. Okey, satu lagi kedai saya dekat Desa Jaya, Johor Bahru, tak jauh daripada IKEA Tebrau. Saya ada lebih 500 buah kenderaan dekat kedai. So, siapa yang beli cash boleh. Okey, nak buat loan pun boleh Harga cash dengan loan tak sama guys. Siapa nak tahu harga loan, okey, boleh PM saya direct guys. Tak ada masalah, okey. Nama bermasalah, si Chris, si Tos blacklist, tak ada lesen, baru kerja 3 bulan, gaji cash, PK. Saya boleh tolong bantu. Saudara, demi sebuah kejayaan yang berkekalan, anda bukan sahaja perlukan bakat atau kemampuan untuk menyelesaikan masalah, tetapi yang paling penting anda perlukan disiplin yang tinggi,
Fikirkan saudara.